Halo teman-teman, kita pergi ke Stadium Kapit ataupun Padang Sukan Kapit pada petang ini. Ini dia satuan bola sepak Sarawak yang akan dipasang untuk kejohanan bola sepak Piala Sarawak pada petang besok. Pasport pun ada. Okey. Ini untuk kejohanan Piala Sarawak pada petang besok, di mana tim Kapit akan bermain pada petang besok. Ini dia antara penaja, papan iklan, logo, pemasangan jaring sedang dijalankan sekarang. Pasang jaring. Oke, ini stadiumnya. Persiapan Padang sedang dijalankan. Oke, ini Astaka Stadium Kapit. Sana tempat duduk para jemputan. Ini kawasan penonton. Jadi kita tengok persiapan Padang sedang dijalankan. Ada mengatur jaring. Mengatur jaring sedang dijalankan. Aktiviti mengatur jaring sedang dijalankan. Kita tengok sebelah sana sudah siap. Suasana sudah siap. Ya. Atis pakai kita. Hei, laju na jalan. Situ sedang memasang jaring untuk digunakan pada esok hari. Kita tengok Padang sudah begitu rapi, sudah begitu cantik. Padang yang akan digunakan pada esok hari untuk kejohanan Piala Sarawak. Ini Stadium Kapit, nak tahu. Wang, masih lari Wang Ya. Lama tak jumpa. Boleh tengok. Lama tak jumpa. Masih kuat lari ya. Jadi kita tengok persiapan Padang. Sebelah sana sudah siap. Di Padang inilah kita selalu bermain. Puas lari di Padang ini. Cukup cantik ya. Cukup cantik Padang ini. Tengok. Itu Astaka Stadium Kapit. Bersih. Cukup bersih ya. Tengok. Esok boleh duduk di situ lah. Esok boleh duduk di situ. Kita tengok. Ini apa nama tu? Pengunjung-pengunjung berjoging di sini. Sana sudah siap. Cantik. Sana ada perumahan di atas. Tapi cuaca petang ini agak menyeramkan. Mungkin hujan bila-bila masa. Sana kawasan perumahan. Dan saya pernah mendiami flat yang ini ya. Yang ini. Selama lebih kurang 5 tahun. 6 tahun. Di Jalan Puan Sri Tiong ini, antara bukit tertinggi. Dari sana boleh tengok ke stadium sini. Itu area Jalan Puan Sri Tiong. Ya, Jalan Puan Sri Tiong.
persiapan diri. Kos tim kulit kapit. Saudara Dennis sayang. Kos membuat persiapan diri. Persiapan padang. Ambil gambar para petugas tengah membuat persiapan padang, memasang jaring. Petugas keamanan. Para petugas tengah bertugas membuat persiapan terakhir. Persiapan terakhir, pasang jaring. Steady. Medak main pergilah. Medak. Mesti medak. Ceblok dapat. Tepi tu. Sudut lagi no, keluar bola ajaib kan no. Dah kena. Dah kena. Pernah bola ajaib Di Serian. Ya kah? Petugas kita tengah sibuk memasang ngemata orang masang jaring. Masang net. Ngemata ni kau deh. Kecil ya. Dah cek Dah cek. Cek ambil ha. Laju gitu. Dah. Okey. Bawah. Bahagi. Tu terit nggak kebumbus. Malam pukul 9 lebih ya, Wak. Okey, hampir siap. Pemasangan jaring hampir siap. Ya depan. Terbalik. Balik kah? Dekat, Jai. Balik. Cantik view sebelah sini. Itu Bukit Tower. Bukit Tower. Bunyi Anol. Good. Sampai buka. Balik Anol. Tukar shift. Pasang deh. Itu dia Astaka untuk Stadium Kapit. Venue kejohanan Piala Sarawak pada petang esok. Okey teman-teman, persiapan terakhir untuk kejohanan bola sepak Piala Sarawak di Stadium Kapit sudah hampir selesai. Tengok padang semua sudah cukup sedia. Astaka pun cantik, bersih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa sila subscribe Cikgu Syambia Channel. Oke.